Harga emas tengah stabil, masa terbaik untuk tambah gram. Sebelum ni, kita telah melalui situasi di mana harga emas turun naik secara tiba-tiba dan mendadak. Okey, perubahan ini telah menimbulkan rasa bimbang dan keraguan di kalangan pengguna yang tiada ilmu untuk membuat sebarang keputusan untuk menabung atau terus menunggu. Sekarang ni, harga emas berada dalam keadaan yang agak stabil, okey, tak turun dan tak naik sangat. Inilah masa paling sesuai untuk kita ambil peluang tambah gram dalam account gap Gold Accumulation Program di Public Gold. Okey, bila harga emas tenang macam ni, okey, kita boleh buat pembelian dengan lebih yakin tanpa risau turun naik yang ketara. Ramai yang tunggu harga jatuh baru nak beli, tapi hakikatnya harga tak jatuh sangat, tapi cuma memberi sedikit ketenangan kepada kita untuk terus bertindak bijak menambah gram. Masa terbaik untuk menambah gram adalah ketika kita mampu dan bersedia, bukan bila harga sempurna. Tambah gram bukan tunggu masa, tapi kita yang kena cipta masa dengan tambah gram. Emas bukan sekadar pelaburan, tapi juga pelindungan nilai jangka masa panjang. Lebih awal kita mula, lebih banyak gram kita boleh simpan. Dengan account gap, kita boleh beli emas serendah RM100 secara online. Mudah dan selamat. Tak perlu simpan fizikal di rumah dan boleh keluarkan bila-bila masa dalam bentuk jongkong ataupun dinar. Sesuai sangat untuk yang nak mula menyimpan emas secara konsisten. Jom ambil langkah bijak hari ini. Boleh rujuk link saya di bio untuk saya bantu sebaiknya tambah gram dalam account gap anda dan bina kekayaan dengan lebih kukuh untuk masa depan. Jangan tunggu harga naik baru nak mula, bertindak sekarang. Sementara harga masih stabil. Selamat menabung.